Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi di dalam tutorial belajar membina website Joomla. Okey. Untuk tutorial kali ini saya nak kongsikan dengan anda cara bagaimana untuk anda membuat menu ataupun sub menu yang baru. Kemudian kita membuat artikel yang baru. Seterusnya bagaimana cara untuk memasukkan gambar ke dalam artikel kita. Okey. Okey. Contohnya sekarang ni website yang website saya. Bagaimana sekarang contohnya saya nak tambah di dalam menu tutorial percuma ni dah ada 3 sub menu. Okey, katalah saya nak tambah lagi satu sub menu yang keempat di bawah ni. Bagaimana Okey, cara dia pertama seperti biasa anda harus pergi ke laman login administration login ataupun kita harus login ke dalam admin area. Okey, masukkan password seperti biasa dan username, kita akan login. Okey, apabila kita dah setelah kita login ke dalam admin area, pertama sebelum kita nak buat menu, sebelum kita nak buat sub menu tadi, pertama kita perlu siapkan dahulu content dia tadi kan. Okay, kita perlu ke menu content. Kemudian kita klik artikel manager. Artikel manager sebab kita kena buat dia punya artikel dahulu. Okey, cara macam bagaimana nak membuat artikel yang baru. Pertama di bahagian sebelah kanan ni dia ada tanda campur ni, new ni. Kita klik new ni. Okey. Apabila telah keluar paparan new article ni, pertama masukkan title dulu. Katalah title yang saya nak buat tu bertajuk percuma. Okey. Ni title dia. Alias ni anda boleh tulis lah. Kalau tak nak pun saya rasa tak ada masalah. Seterusnya di bahagian section ni, pilih untuk memudahkan anda di peringkat awal ni, mungkin ramai yang kalau dah expert mungkin kita akan belajar bagaimana nak buat section dan bagaimana kita nak buat kategori. Tak banyak kita punya artikel, just kita pilih uncategorized lah. Kita tak pilih apa-apa kategori. Kalau dah contohnya kita buat blog, mungkin kita punya artikel banyak, jadi kita perlu buat section dan kategori untuk memudahkan kita kerja kita kemudian. Tapi untuk permulaan ni kita just section ni kita pilih uncategorized. Okey. Seterusnya kita belajar kan macam bagaimana nak memasukkan konten kita di dalam kita punya artikel ni. Okey. Pertama mungkin kita harus ada design lah bagaimana kita nak kan. Contohnya saya bagi contoh, kita nak letakkan gambar dulu di bahagian atas ni. Kemudian kita punya artikel di bahagian bawah. Okey, cara dia bagaimana? Pertama kita kena ada URL gambar dahulu. Kan caranya kita boleh cari di Google kan gambar. Contohnya saya nak gambar. Okey. Kata ni gambar yang saya pilih lah. Preview ataupun gambar training. Okay, training. Kata saya nak ambil gambar yang hujung sini. Ini gambar dia. Saya boleh pilih gambar ni dan caranya saya copy image location saya ambil gambar ni. Terbaik anda perlu save lah gambar ni dan upload ke tapak domain anda sendiri. Tapi saya nak cepat. Jadi saya kena pinjam gambar ni sekejap lah. Dan kalau kata nak buat permanentnya kena save gambar ni dalam kita punya laptop. Kemudian kita kena upload ke tapak domain kita. Tapi saya pinjam gambar ni sekejap. Untuk cepat tunjukkan. Okay, cara dia macam mana nak masukkan gambar. Katalah saya nak masukkan gambar di atas. Di bawah ni tulisan. Sini ada satu icon ni. Insert image ni. Gambar pokok ni. Klik. Dan dia akan keluar macam ni. Dia ada kotak image URL ni. Kita paste kat sini. Bila kita dah paste. Alignment ni. Kalau nak buat tulisan kat bawah. Kita biarkan kosong. Dimension kita boleh besarkan nanti. Okay, kita klik insert. Okay, dia keluar gambar di sini. Kalau kita nak kecilkan, kita boleh kecilkan. Contoh nak besar kecil lah kan. Kemudian cursor ni kita enter ke bawah.
dan kita boleh mula menulis. Saya mengadakan bagaimana preview percuma belajar. Okay. Contoh ni lah saya punya artikel lah. Kita boleh tulis panjang lah. Ini kalau kita nak buat atas ke bawah, beginilah. Okey, kalau kata kita nak buat kanan kiri, terbaik kita kena belajar bagaimana hendak membuat ataupun belajar menggunakan satu editor luar lah. Kita hanya copy paste. Contohnya, kita gunakan NView kan. Kita gunakan NView. Contoh ni saya dah buat kotak dia. Kita kena belajar lah bagaimana kita tak nak buat atas bawah. Kita nak kiri kanan. Kita terbaik dan caranya saya rasa guna editor luar. Sebab kalau guna editor tu kadang-kadang dia lari. Okey, sekarang kita dah siap. Jadi saya nak kena copy dia sekejap. Okey, saya copy. Dan saya pergi balik ke editor tu. Saya Ctrl V. Nampak? Dan dia jadi ke kiri ke kanan. Okey, jadi contohnya inilah artikel saya. Dan saya boleh tulis panjang lagi sebenarnya. Kalau saya nak tulis, saya boleh sambung lah. Contohnya sini lah. Okey, contoh setakat ni sajalah. Kemudian langkah seterusnya perlu save lah. Save artikel tersebut. Okey, setelah selesai kita membuat artikel, kita perlu membuat menu. Contoh tadi, menu yang kita nak tadi di bahagian atas. Biasanya kalau di bahagian atas ni, nama menu dia adalah main menu. Main menu ni biasanya duduk ke atas. Jadi kita klik main menu. Kita cari menu, sub menu dia tadi ataupun menu utama dia yang lain tadi adalah tutorial percuma, betul? Tutorial percuma ni kan. Jadi kita di sini kita nak tambah lagi satu kan di bawah ni. Training ataupun preview. Kita perlu tambah satu menu baru, klik new tanda campur ni. Kemudian klik artikel. Klik artikel layout. Sini kita boleh letakkan title dia. Katalah nama dia preview percuma. Okey. Kemudian kita perlu parent item ni kita perlu pilih nak letak di mana. Kalau kita nak letak di bawah tutorial percuma, klik di bahagian tutorial percuma. Okey. Kemudian kita perlu ke bahagian parameter basic ni, tekan select untuk kita pilih artikel yang mana. Jadi artikel yang kita buat tadi bertajuk preview jumlah percuma. Jadi dia dah masuk. Selesai, yang lain ni kita tak perlu save lah. Kita boleh klik save. Okey. Selesai saja, kita pergi ke browser website utama kita, kita refresh ataupun tekan F5 dan kita boleh check di bahagian tutorial, nampak kita dah berjaya menambah preview percuma di sini. Cuba kita klik dan nampak di sini dah artikelnya dah ada dan kontennya, gambarnya pun dah ada dan artikelnya pun dah ada di sini. Okey, sangat mudah cara untuk menambah menu, submenu dan menambah artikel tadi kan. Jadi saya harap anda semua dapat belajar membuatnya sendiri. Okey, sekian saja daripada saya. Kita jumpa tutorial lain. Sekian, terima kasih.